Jangan lupa tarikh 15 Julai 2025. Ada apa dengan tarikh 15 Julai 2025? Ya, ini adalah tarikh declaration ataupun isytihar pendapatan bagi semua enterprise. So, kepada peniaga-peniaga di luar yang mempunyai SSM ataupun perniagaan berdaftar as enterprise, tarikh last submission untuk borang B adalah pada 15 Julai 2025. Apa akan jadi kalau kita tak buat submission? Kemungkinan besar kita akan di-compound oleh pihak LHDN itu sangatlah tinggi. Sempat ke tak sempat? InsyaAllah masih sempat untuk buat submission. Yang penting, apa yang kita perlukan bila kita nak buat submission borang B ni? Yang pertama, hendaklah kita ada management account. Management account ni apa? Yang ada dalam tu profit and loss, balance sheet, general ledger, semua tu. So, bila kita dah ada, kita kena pastikan, benda kedua yang kita kena pastikan, tax relief ataupun perlepasan cukai. Semua benda yang kita nak claim, kita hendaklah mempunyai resit pembelian. Contoh, kita nak claim sehari hidup pembelian laptop, kenalah ada resit. So, katakanlah kita beli laptop tersebut dengan harga RM3,000. So, make sure kita mempunyai resit yang sebanyak RM3,000. Tapi bolehkah kita claim semua? Jawapannya tidak, sebab dia adalah terhad. Berapa terhad dia? RM2,500. Kat mana kita nak dapat info-info pelepasan cukai ni? Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah layari website MyTax dan kita boleh nampak di bahagian personal relief. So, kepada yang mempunyai perniagaan yang mempunyai enterprise kat luar, jangan lupa 15 hari bulan 7 adalah tarikh akhir submission borang B. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa komen nak dan follow, like dan share.